Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Dinamik Pasir Gudang, salam Ramadan. Anda bersama saya lagi, Muhammad Hazim Zulkifli, dalam episod yang ketujuh, Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Tuan-tuan para hadirin semua, kita masih lagi bersama Ustaz Fakrul Razi pada hari ini untuk kita teruskan tausiah Ramadan kita. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita dah berada dalam pecutan akhir ni. Betul. 10 malam terakhir. Sayu sikit Ustaz. Pada 21 Ramadan ni, para penonton semua, kita bawakan tajuk berkenaan dengan Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu, saya nak mengucapkan juga terima kasih kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang kerana memberi peluang dan juga ruang kepada kita semua untuk menimba dan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi bagi meneruskan tausiah kita berkenaan tajuk kita pada hari ini, saya persilakan Ustaz Fakrul Razi untuk meneruskannya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala, dan kita kembali bersama-sama dengan Hazim hari ini kita dah berada pada peringkat yang disebutkan 10 malam terakhir, 10 hari yang terakhir adalah waktu-waktu. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat-sahabat Nabi dah mula duduk termenung dah. Sebab apa? Sebab sedih kerana Ramadan sudah hampir meninggalkan mereka. Betul. Jadi seharusnya kita ada jiwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran yang Allah SWT berikan, kasih sayang Allah, rahmatnya sangat melimpah ruah kepada kita pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Berbalik kepada kisah apa yang telah dipersoalkan tadi adalah tentang Lailatul Qadar, iaitu malam yang disebut malam terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kita tahu Ramadan ni sudah tidak lama lagi nak meninggalkan kita, dan hampir melabuhkan tirainya. Maka pada 10 malam terakhir Ramadan ini adalah malam-malam yang menjadi tumpuan bagi orang-orang yang beriman, menghabiskan ataupun pulun habis-habis. Yang belum khatam Quran, mereka akan khatam Quran. Mereka akan cari jalan untuk buat ibadah, seberapa banyak nak solat, berapa banyak mereka akan solat. Mereka akan hidupkan malam-malam dengan qiyamul lail dan seumpamanya. Jadi Lailatul Qadar ini disebut seperti mana yang kita biasa dengar dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, iaitu malam Al-Qadar itu. Dan disebutkan, dan tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadar, iaitu malam yang kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang biasa kita dengar. Kalau kita hidup dah 50 tahun, mungkin dah lebih 50 kali lah kita dengar cerita pasal Lailatul Qadar, malamnya lebih baik daripada 1000 bulan itu. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu yang disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ibaratnya kalau dikumpulkan kebaikan-kebaikan daripada 1000 bulan, maknanya daripada 1000 bulan punya kebaikan dikumpulkan, maka dia tidak sekali-kali dapat mengatasi yang disebut sebagai Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Mana besar sungguhlah fadilat malam Al-Qadar itu. Dan malam itu juga disebutkan malam diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar itu. Jadi apa bezanya yang disebut nuzul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan dan disebutkan di dalam Al-Quran ini inna anzalnahu fi Lailatul Qadr? Maka kita kena faham Al-Quran diturunkan 2 peringkat. Satu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Yang inilah yang dimaksudkan di dalam surah Al-Qadar itu, iaitu turunnya ayat Al-Quran secara serentak daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan secara berperingkat-peringkat daripada Baitul Izzah ke pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu sebenarnya membezakan malam nuzul Quran dan juga yang disebut inna anzalnahu fi Lailatul
Qadr. Maka malam Al-Qadar ini adalah malam yang disebutkan Nabi SAW telah memberikan tumpuan sepenuhnya. Ini yang disebutkan ajaran Rasulullah SAW kita perlu ikuti, kerana banyak hadis Nabi SAW, antaranya yang disebutkan Nabi SAW apabila masuknya 10 hari yang terakhir, maka baginda Nabi SAW akan mengetatkan ikatan pinggangnya, maknanya mengikat kainnya dengan ketat. Dan disebutkan baginda Nabi SAW menghidupkan malam harinya, dan baginda Nabi SAW membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Jadi saudara sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila bermulanya malam Al-Qadar itu, maka disebutkan oleh ulama tafsir, apabila disebut perkataan Lailatul Qadar, disebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah bermula apabila kita mula berbuka puasa hinggalah yang disebutkan terbit fajar. Itulah tempoh malam Al-Qadar itu. Kalau malam itu kebetulan jatuhnya malam Al-Qadar, maka yang suami tadi tolong cedokkan nasi untuk isteri ketika makan, maka pahala cedok nasi tadi melebihi pahala ganjaran lebih daripada 1000 bulan. Allah. Yang itu nak tunjukkan. Kalau suami tolong tuangkan air untuk suami, kalau isteri tuangkan air untuk suami tadi, maka pahalanya macam lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Berkali-kali ganda lah Ustaz pahalanya. Berganda-ganda itu. Jadi buatlah amalan. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan tauladan yang sangat bagus dalam kita memahami malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Maka kebaikan itu, walaupun kebaikan itu taklah tunggu sampai Lailatul Qadar itu datang, tapi nak sebutkan Nabi SAW melatih kita supaya pada malam yang 10 hari yang terakhir itu pulun habis-habis. Kerana apa? Satu, dah nak berakhirnya bulan Ramadan itu sendiri. Yang keduanya kerana ada booster yang Allah SWT bagi. Dia bagi vitamin kepada kita, iaitu untuk dengan datangnya malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila Lailatul Qadar itu akan datang. Memanglah kadang-kadang ada orang kata, weh, ini pokok ni sengit ni, pokok ni tunduk ni, malam Lailatul Qadar. Belum tentu. Sebab pandangan kita ni kadang pandangan zahir saja. Ada yang kata saya nak ambil wuduk, tiba-tiba air keras, rupa-rupanya dia buka peti ais. Itu. Jadi kita tak boleh nak sebut secara spesifik, walaupun ada pandangan para ulama yang menyatakan tentang perkara tersebut. Jadi disebutkan ramai ulama berpendapat bahawa 10 malam terakhir itulah yang akan datangnya Lailatul Qadar, dan Nabi SAW memberitahu kepada kita boleh cari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Sayangnya Allah SWT, sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, bukan saja dibagikan isyarat 10 malam terakhir, spesifik lagi boleh cari pada malam-malam yang ganjil. Ada clue dia Ustaz? Ada clue yang diberikan. Maknanya malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Jadi ini antara kasih sayang Allah yang Allah SWT kurniakan kepada kita melalui lisan baginda Nabi SAW, diberi lagi signal pada kita. Antaranya malam ni lah Ustaz, 21 April. InsyaAllah malam ni lah. InsyaAllah. Tengok kalau kita orang kata ada ong tu, bertuah kita jumpa Lailatul Qadar. Logiknya tuan-tuan, kalau 83 tahun, 1000 bulan tu lebih kurang 83 tahun, takkanlah kita baru jumpa 2 kali Lailatul Qadar. Kalau jumpa 2 kali itu maknanya pun dah 80 tahun kali dengan 2 dah 160 tahun lebih dah. Begitulah nak kira kan. Jadi jimat umur, tapi ganjarannya berlipat kali ganda. Dan disebutkan tawaran yang sangat hebat ini memang selayaknya dan sepatutnya kita rebut. Sebab dia stok masih ada. Dia tak macam kita beli barang, bila siapa cepat dia dapat. Tetapi pada malam Lailatul Qadar ini, semua sekali umat manusia ni, Maha Pemurah Allah SWT, stok tu sentiasa ada. Cuma kita nak dengan tak nak je. Ada tawaran yang hebat dekat satu pasar raya, bila nak datangnya hari raya Aidilfitri ni, tapi kita duduk kat rumah, kita tak dapat barang tu. Kita kena pergilah untuk cari tempat yang ada tawaran tu. Tapi kalau kita lambat, kita tak dapat. Tapi Lailatul Qadar ini, kita tetap akan dapat. Stok tu sentiasa ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala-pahala dan ganjaran yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Jadi senang cakap, berpahit-pahitlah dahulu, berpahit-pahitlah dulu kerana kita nak merasakan kemanisan syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu untuk diri kita. Jadi ambil pengajaran daripada sahabat-sahabat Nabi SAW juga. Antaranya sahabat Nabi yang nama Suhaib Ar-Rumi. Satu orang sahabat Nabi SAW yang sanggup mengorbankan
mengorbankan kenikmatan dunia. Sama macam kita patutnya kita meninggalkanlah sementara perkara-perkara yang menjadi tumpuan dunia. Mungkin kita suka main game, kita tinggallah game-game kita tu dulu. Mungkin kita suka tengok movie, maka kita tinggal dulu movie tu, beri tumpuan sepenuhnya pada 10 malam terakhir. Suhaib Ar-Rumi ni ketika dia menyahut seruan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia satu orang yang sangat kaya di Mekah, tetapi apabila dia nak berhijrah, dia telah dihalang oleh musyrikin Mekah pada ketika itu, sehingga berlaku tawar-menawar dan akhirnya Suhaib Ar-Rumi menyerahkan semua sekali harta dia kepada orang-orang Mekah sebagai jaminan keselamatan untuk dia bertolak ke Madinah dalam keadaan aman. Dan akhirnya penyerahan harta itu menyebabkan dia dapat sampai ke Madinah, dan Nabi SAW telah menyambutnya. Sangat berbaloi wahai Suhaib, perniagaan sangat berbaloi wahai Suhaib. Kerana apa? Dia sanggup meninggalkan kenikmatan dunia semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu dengan syurga. Maka ini yang kita harapkan. Mungkin kita agak susah nak bangun pada malam, tapi jangan sampailah kita meluangkan, kita susah nak meluangkan sedikit masa pada 10 malam terakhir itu untuk kita bangun menunaikan ibadah-ibadah, kerana peluang itu belum tentu dapat lagi kita temui pada tahun-tahun yang akan datang. Betul. Mungkin kita dapat kesempatan. Jadi Lailatul Qadar mungkin kita jumpa tahun ini dengan pengorbanan yang sedikit, kita bangun dan kita hidupkan Lailatul Qadar, buat apa kebaikan sejak daripada berbuka puasa sampailah sahur. InsyaAllah setiap detik yang ada pada malam itu akan mendapat rahmat dan ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi moga-moga Allah SWT bagi rahmat kepada kita. Selamat beramal. Itu dia para menonton semua. Seperti Ustaz maklumkan tadi, kita kena pulun sungguh-sungguh 10 malam terakhir ni. Jangan pula 10 malam terakhir ni Ustaz kita sibuk dekat shopping mall lah Ustaz lah. Tapi kita rasanya kita terbalik. 10 malam terakhir lah sibuk kita cek kuih raya, baju raya, langsir raya kan. Betul. Kita tak sibuk nak jaga amal kita. InsyaAllah tuan-tuan para penonton semua, mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan tadi dapat sedikit sebanyak kita ambil iktibar dan pengajaran untuk kita jadikan pecutan akhir 10 malam terakhir Ramadan kita pada tahun ini. Jadi jangan ke mana-mana semua para penonton, kita akan kembali selepas ini dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Alhamdulillah, kembali kita semula ke dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Jadi dalam episod yang ke-7, dalam segmen yang kedua ni, sesi soal jawab orang kata kan Ustaz? Yeah. Kita ada soalan-soalan daripada para penonton kita. Okey, soalan yang pertama ni Ustaz, berkenaan apakah amalan yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita orang kata jadikan amalan dan juga pegangan lah sepanjang bulan Ramadan ni. Silakan Ustaz. Alright, Azim. Bila kita sebut 10 malam terakhir, kita nak buat apa sebenarnya? Maka perkara pertama yang kita kena faham adalah matlamat kita adalah untuk mendapatkan rahmat dan juga maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rahmat Allah dengan amal ibadah yang saya sebutkan. Apa juga ibadah? Kita buat solat sunat tarawih, kita buat solat sunat yang lain, kita bangun pada waktu pagi dan kita dirikan solat tahajud, yang mana solat tahajud ni fadilatnya sangat besar, dan juga solat hajat, mohon pada Allah SWT apa yang kita nak dalam hidup kita. Dan disebutkan kita berqiyamul lail itu, jangan lupalah kejut anak isteri kita. Kalau isteri tak bangun, kita renjis sikit dengan air, jangan dituang dengan baldi, air satu baldi jangan. Nanti lemas member tu. Jadi nak sebutkan banyakkan juga membaca ayat suci Al-Quranul Karim dan juga cuba mentadabbur. Kalau kita membaca Al-Quran di masjid, jangan baca kuat-kuat, nanti mengganggu orang lain pada kadar kita mendengar dengan telinga kita. Kemudian antara malam-malam yang dimustajabkan doa adalah malam Lailatul Qadar, malam-malam yang terakhir pada bulan Ramadan itu doa dimakbulkan. Maka doalah dengan doa yang baik-baik saja. Kerana antara doa yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan adalah doa yang biasa kita baca.
Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan Nabi SAW amat menekankan doa ini kerana di dalam doa itu adalah ada rintihan daripada seorang hamba kepada Tuhannya, dan pastinya Allah SWT sangat menyukai rintihan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah dilakukan di atas muka bumi, mendapat nikmat daripada Allah, kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut juga dengan zikrullah. Dan jangan lupa kita mendapat ampunan Allah SWT salah satunya dengan menggunakan jalan ataupun wasilah beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca istighfar ini seberapa banyak yang boleh pada malam-malam yang kita lalui, terutamanya pada akhir-akhir bulan Ramadan itu. Dan baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Tuhan yang memiliki Al-Quddus, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini antara zikir dan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Selain daripada itu, ikhlaskanlah diri kita untuk kita mengambil peluang bersedekah. Malam ada ke masjid buka, Ustaz? Memang kadang tak ada. Tapi sedekah-sedekah banyak yang kita boleh buat secara online sekarang. Betul. Kita tengok ada orang madrasah-madrasah perlukan sumbangan, maka ambillah telefon kita, infakkanlah daripada pendapatan kita tu untuk pusat-pusat yang memerlukan ataupun tempat-tempat yang memerlukan pembinaan masjid, rumah-rumah anak yatim dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi jariah kepada kita dan berkembanglah, walaupun kita sudah tiada lagi, amalannya tetap berjalan insya-Allah. Dan ambillah kesempatan bagi siapa yang berkemampuan untuk memenuhi masjid-masjid dengan beriktikaf. Dan insya-Allah di malam-malam terakhir, biasanya di negeri Johor termasuklah di Pasir Gudang ini, masjid-masjid terbuka luas untuk orang menunaikan solat dan beriktikaf di masjid tersebut, dan juga berqiyamul lail. Itu antara amalan yang kita boleh lakukan. Banyak lagi lah, banyak lagi amalan yang boleh kita laksanakan, tapi ini antara yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapatlah, orang kata sedikit sebanyak mengamalkanlah ibadah-ibadah yang walaupun benda tu kecil Ustaz, orang kata, tapi kalau kita istiqamah dapat berterusan, pahalanya berganda juga dalam 10 malam terakhir ni Ustaz. Betul. Jadi untuk macam mana kita nak mempersiapkan pula diri kita untuk mencari malam Lailatul Qadar tu Ustaz? Nak mencari malam Lailatul Qadar memang perlu ikhtiar. Yalah, malam itu tetap akan datang, tapi kita perlu berikhtiar. Antara perkara yang perlu kita laksanakan adalah dengan cara kita berdoa. Bila kita nak sesuatu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bermulanya doa tu, daripada mula kita jumpa Ramadan, kita malam pertama Ramadan kita berdoa, ya Allah, jumpakanlah kami pada malam-malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan rintihan kita selama 20 hari itu Allah Ta'ala dengar pada 10 malam terakhir itu dilaksanakan dan kita dapat jumpalah. Salah satu malam dalam 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan kemudiannya bersangka baiklah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah dengan rahmatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan kita dengan Lailatul Qadar itu. Dan rajin-rajinkanlah membangunkan kejut anak isteri kita, bangun sejak daripada awal Ramadan lagi. Kerana apa? Mereka ni akan terbiasa untuk jaga malam. Kadang-kadang kita terlajak tidur, tapi anak isteri kita yang dah terbiasa bangun di awal pagi itu, maka mereka akan berperanan untuk mengejutkan kita insya-Allah. Kalau kita yang bangun awal, kita akan kejutkan mereka. Maka insya-Allah chances ataupun peluang untuk kita dapat Lailatul Qadar itu adalah sangat cerah. Dan jangan lupa ada petua yang diajarkan oleh para ulama, iaitu lazim-lazimkanlah untuk mengamalkan qailulah, iaitu tidur seketika sebelum zuhur itu, untuk mendapat kemudahan kita bangun pada waktu malam, mengerjakan ibadah pada 2/3 malam, 1/3 malam itu. Walaupun kita tahu Lailatul Qadar itu adalah bermula pada sejak kita berbuka puasa sehinggalah terbit fajar, tapi malam tu biasanya kita akan tidur untuk kita bangkit semula menunaikan ibadah, terutamanya solat tahajud. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar pada tahun ini. InsyaAllah. Jadi satu Ramadan yang sangat memberi erti pada diri kita insyaAllah. Ya, betul, insyaAllah para penonton semua. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Mudah-mudahan apa amalan-amalan yang Ustaz kongsikan tu dapat sedikit sebanyak kita jadikan panduan untuk kita kejar dan dapatkan manfaat Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi, terima kasih para penonton semua yang tak jemu menonton kita di Kapsul Ramadan pada tahun ini. Jadi, insya-Allah pada hari esok kita akan kembali semula dengan tajuk baru. Terima kasih sekali lagi. Selamat berbuka puasa semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.